Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Siam Berhad. Hari ini saya berada di Durian Daun, Negeri Sembilan. Okey, ini adalah rumah Encik Fauzi. Terima kasih diucapkan kepada Encik Fauzi kerana sudi untuk reka dan bina rumah bersama kami di MIH. Okay, seperti ini adalah pandangan hadapan rumah. Okey, rumah ini mempunyai 3 bilik dan 3 bilik air. Untuk panjang dan lebar rumah ini bukaannya adalah 50 kaki kali dengan 41 kaki dengan total keluasan 1970 kaki persegi. Okey, dan ini adalah pandangan sisi kanan rumah. Seperti biasa binaan kami di MIH, kami menggunakan bata merah dan atap genting saga legenda. Anda boleh lihat rumah ni adalah rumah split level aja, 1 tingkat setengah. Okey, untuk dekorasi luar rumah kami berikan secara percuma. Maksud dekorasi tu adalah kemasan Shera plank, kemasan coping. Ini semua dah include dalam package kami. Kedai ini adalah pipe air kami berikan 2 ya secara percuma di bahagian luar. Okey, rumah ni dibayar secara menggunakan pembayaran LPPSA. Kami menerima 3 kaedah cara pembayaran, antaranya adalah tunai, LPPSA dan loan bank. Kedai ini adalah bahagian porch. Untuk bahagian porch ni berkeluasan 380 kps. Iaitu adalah 19 kaki kali 20 kaki di bahagian porch. Okey, rumah ni menggunakan wiring 3 phase. Jadi ini adalah bahagian teres hadapan. Bahagian teres ni berkeluasan 18 kali 5 kaki. Saya tunjukkan. Okey, untuk tunjuk langit tu nanti dia upgrade ya, tu rumah upgrade. Tambahan lah. Untuk kemasan tas seluruh rumah memang dah include dalam package kami. Longkang perimeter ni pun kami berikan secara percuma. Dan ini adalah pandangan sisi kiri rumah. Untuk kemasan cat luar, kami menggunakan kemasan cat jenama Nippon Paint. Untuk bahagian luar ni anda boleh memilih 3 warna dan 1 warna di bahagian dalam. Saya zoomkan sikit kemasan plaster kami. Okey, untuk ketinggian beam yang kami berikan adalah 1.5 kaki. Itu standard kami lah ya. Dan seperti biasa binaan kami adalah binaan yang bertangga. Zoomkan sikit kemasan plaster kami. Okey, pintu utama menggunakan pintu security door single layer yang di-upgrade lah. Ini semua upgrade. Dan kemasan Shera plank ni semua yang ni dah include dalam package kami. Kami berikan secara percuma. Dan untuk tingkap ni standard kami lah. Kami menggunakan tingkap casement. Cuma untuk tingkap ni ada upgrade kepada EMG lah. Itu di-upgrade. Okey, kalau anda berminat nak bina rumah di atas tanah siri tapi nak lakukan site visit terlebih dahulu ataupun nak berbincang dahulu, bolehlah hubungi kami ataupun WhatsApp saja kami dan kami akan sharekan location terdekat kepada anda. Dan ini adalah pandangan untuk sisi kiri rumah. Rumah ni mempunyai 2 teres ya, satu di bahagian hadapan dan satu bahagian sisi kiri rumah. Saya zoomkan sikit. Atap menggunakan atap genting saga legenda. Kami berikan kemasan secara percuma. Dan ini adalah bahagian belakang rumah. Macam saya kata tadi, untuk pipe tu kami berikan 2 secara percuma di bahagian luar. Okay, ini adalah pandangan belakang rumah. Untuk kemasan cat luar menggunakan Nippon Paint Weatherbond dan di bahagian dalam kami menggunakan Easy Wash.
Ini adalah tas yang dipilih di bahagian luar. Untuk design tasnya anda tentukan ya, mengikut citarasa anda. Okey, ini adalah ruang tamu berkeluasan 16 kali 18 kaki. Saya cuba tunjukkan. Mempunyai kemasan L-box di bahagian atas yang ini di-upgrade, dan ke tembok tu tambahanlah ada upgrade. Berkeluasan 16 kali 18 kaki. Untuk design tasnya ni di-upgrade ya. Kami berikan kemasan tas seluruh rumah, cuma untuk design tas sahaja yang di-upgrade. Okey, mempunyai 2 bilik di bahagian bawah dan 1 bilik di bahagian atas. Okay, sebelum tu, untuk wiring 3-phase kami berikan DV box je macam ni lah, yang metal DV box macam ni. Dan switch kami menggunakan switch jenama Siemens ni standard kami. Mempunyai 1 pintu mother door tambahan lah. Ni yang bahagian ke bahagian porch. Menggunakan kemasan cat jenama Nippon Paint. Sebelum tu kita ke bahagian dapur dahulu. Menggunakan sliding door design English style yang di-upgrade. Okay, ini adalah pandangan untuk ruang dapur berkeluasan 16 kali 10. Untuk ketinggian daripada lantai ke siling yang kami berikan adalah 11.5 kaki. Dan untuk tabletop ni memang kami berikan secara percuma berserta dengan backsplash kalau anda boleh lihat. Cuma untuk ketinggian backsplash tu ada tambahan lah. Ni 3 kaki ni ada tambahan. Okey, untuk sinki ni, ini tuan rumah yang beli sendiri dan boleh kontra harga, tiada masalah. Dan pintu belakang menggunakan pintu security door single layer yang di-upgrade. Ni set lah, depan belakang di-upgrade. Okey, ini adalah bilik air yang ketiga. Menggunakan pintu PVC door jenis tebal yang ketebalannya boleh membuatkan tombol. Okey, untuk bilik air 3 ni berkeluasan 5 kali 6 kaki. Mempunyai kemasan tas sehingga ke siling. Kelengkapan sanitary asas semua dah include, dan ini adalah tas yang dipilih. Untuk sinki tu yang ni di-upgrade ya, tuan rumah upgrade. Tuan rumah yang beli sendiri dan boleh kontra harga, tiada masalah. Dan ini adalah bahagian bilik store. Setiap pintu bilik menggunakan pintu mounted door dengan kemasan cat jenama Nippon Paint. Untuk bilik store ni berkeluasan 10 kali kaki. Setiap ruang kami berikan kemasan plaster ceiling berserta dengan cornice. Kecuali kalau ada L-box tu, itu tambahan lah ya. Kalau anda nampak ada kemasan L-box dan sebagainya selain pada plaster ceiling lah, itu dia upgrade. Untuk bilik 4 ni saya tak dapat tunjukkan lah, saya ada berkunci. Okay, ini adalah pandangan untuk ruang tamu daripada sudut dapur. Okay, ini adalah bilik 3 dan bilik 4. Saya tunjukkan bilik 3 dahulu. Okay, untuk bilik 3 ni berkeluasan 12 kali 10. Samalah untuk bilik 3 dan bilik 2 sama keluasan 12 kali 10. Mempunyai bilik air. Bilik air ni dikongsi. Dia attach lah bilik air 2. Bilik 2 dan 3 dia attach satu bilik air. Okey, saya ulang, apa spek yang akan dapat di bahagian bilik air adalah kemasan tas hingga ke siling. Kelengkapan sanitary asas semua dah include. Dan ini adalah tas yang dipilih. Untuk bilik air ni berkeluasan 10 kali 4 kaki. Okay, dan ini adalah bilik 2. Untuk poin-poin wiring lampu kipas memang kami berikan, memang dah include. Cuma untuk poin aircon tu ada tambahan lah, tambahan wiring sikit. Tingkap menggunakan tingkap casement, dan ini adalah tas yang dipilih. Ni tas standard kami ya, tadi tambahan. Inilah bilik air yang saya kata tadi, dia attach dengan bilik 3. Bilik 2, bilik 3 attach satu bilik air. Design-design tas untuk tangga ni, ini di upgrade ya.
Okey, ini adalah bahagian family area ataupun ruang keluarga lah. Mempunyai kemasan plaster ceiling berserta dengan cornice dan satu sliding door yang menghadap ke balkoni. Saya tunjukkan dengan lebih jelas. Okey, ini adalah ruang keluarga. Untuk ketinggian pada lantai ke siling yang kami berikan adalah 11.5 kaki. Kemasan tas seluruh rumah memang dah include dalam package kami. Cuma untuk design tas sahaja yang di-upgrade lah untuk rumah ni. Okay, saya zoomkan sikit kemasan plaster kami. Kami skim ya dinding luar dan dalam. Okay, ini yang terakhirlah bilik 1 ataupun master bedroom. Okay, untuk bilik 1 ni berkeluasan 10 kali 14.5 kaki. Ketinggian lantai ke siling 11.5. Untuk poin lampu kipas semua dah include. Cuma untuk poin wiring tu adalah tambahan lah, tambahan wiring. Okay, ini adalah kemasan plaster kami. Juga mempunyai satu bilik air di bahagian dalam ya. Ini adalah bilik air 1 lah. Okey, ini adalah bilik air 1 berkeluasan 6 kali 5 kaki. Dan kalau anda boleh lihat untuk aksesori dalam bilik air ni macam towel holder sebagainya, cermin sebagainya, kami boleh tolong pasangkan secara percuma. Tapi selagi workers masih decide lah. Untuk ketinggian pada lantai ke siling di bahagian bilik air kami berikan adalah 9 kaki. Okey, saya suka itu daripada saya. Saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Siam Berhad. Kami di MIH, kami reka dan bina rumah mengikut bajet dan cita rasa pelanggan. Assalamualaikum.